Hasadun satu, hasanat banyak. Hasanah satu kebajikan. Hasanat itu jamak, mana segala kebajikan. Apa saja kebajikan kita buat, maka semua akan terhapus bila ada sifat hasad. Sebab orang ada hasad dengki ni orang yang tak cerdik, dia membinasakan diri dia sendiri. Buat amal dah payah, tiba-tiba dah amal kan, dia biar tak jaga. Tanam pokok tu payah hidup, tiba-tiba dah hidup cantik, dia lepas ke babi dalam tu. Ampun. Babi kalau dia makan, dia sondol habis semua. Macam tu lah sifat ni. Dia sondol habis kita punya amalan, habis licin. Itu hasad punya pukulan. Kalau anda tanya kenapa hasad namanya itu hebat sekali dia memakan amalan, rahsia dia besar. Orang yang ada hasad dengki ni, dia ada satu dipanggil makna dimniyah, terkandung dalam hasad tu, protes. Allah Ta'ala beri seorang tu nikmat, siapa beri? Nikmat duniawi ke nikmat ukhrawi, siapa beri? Allah beri. Bila dia hasad seolah-olah dia tak setuju, seolah dia nak bangkang Tuhan. Kenapa kau beri dia Tuhan, kau beri kat aku je dah lah. Seolah begitu. Padahal semua taksis iradat, tidak berlaku semua melainkan dengan taksis iradat. Bila maknanya dia ada hasad, bermakna seolah dia protes Tuhan. Protes Tuhan berat jawab. Tu